Itu dia konvoi motor Subai ramainya. Tengok pada pucung biker pun ada. Kita bagi laluan kat dia. Terselit pula motor bini kecil. Okey, konvoi tu tadi. Sambungan tu lagi yang saya mentuk tu. Yang kata apa tu, kena berhenti sekejap buat apa ni, walk around kan. Okay, kita ni mandu bila dah jarak jauh kan, memang perlu rehat sedikit. Apa kita takut jadinya micro sleep. Tahu kan micro sleep ni? Micro sleep mana tertidur dalam tak sedar. Mata kita terbuka tapi kita tertidur, mata yang buka. Itu panggil micro sleep. Masa tu lori jalan sendiri. Itu yang paling bahaya tu. Kalau kena jalan tu clear, tak ada kereta kan, terus tak apalah, kena jalan tak ada jam ke tiba kan, awak dah tertidur ni, tak ke berdentu. Itu yang bahaya. Yang kita paling takut itulah micro sleep lah. Paling risau. Lepas tu jangan paksa diri kita. Bila dah mengantuk tu, tidur je lah. Carilah parking selamat kan, keluar pada highway ke sekejap. Cari tempat selamat, tidur. Bukan tidur lama pun, sekejap je tidur pun. Orang kata kita nak bagi rehatkan mata. Pasal banyak kes terjadi macam tu dah. Kita tidur. Macam yang baru ni mungkin besar tu tidur. Dia langgar lori yang parking tepi highway tu, lori tu dah nak bergerak dah, dia breakdown, dah siap nak bergerak. Dalam pada nak bergerak tu, dia langgar tu kemasan tu, dan atas jalan utama tu kemasan je kena. Itu yang bahaya tu. Nak pesan kepada mana lebih lagi lah pada yang baru baru dapat seren cakap, baru dapat lesen dengan seren tu, janganlah paksa. Dia tengah seronok lah, dapat jalan jauh kan, paksa diri turun naik jalan jauh, seronok lagi tu. Jangan ingat kita ni segar je, dalam segar pun boleh tertidur. Pasal micro sleep ni dia tak kira letih ke apa ke, dia datang je micro sleep kan, tengah hayal buat lori ni, tahu-tahu terlelap. Dia tak kira tua muda, benda ni mesti terjadi kalau paksa sangat badan. Tak ada yang sampai 24 jam tak tidur, ada kata tu 48 jam dia tak tidur. Itu yang bahaya tu. Konon-konon dia kuat, boleh tahan, boleh kerja dah, boleh kerja lebih. Ingat badan kita dah limit kita. Kita bukannya duduk atas kursi, duduk macam bini kilang. Kita ni memandu lori ni bahaya. Kita besar, boleh melibatkan nyawa orang lain. Dengan kita nak seronok je pesan tu.
saya kat sini. Memang selalu singgah ni. Kalau ikut kau orang tak nak lah, saya kena U-turn lah apa dah ya. Tapi ya, favorite sanggup. Kalau bawa dua kaki lagi senang. Senang tak kaki, senang tak pusing. Nampak? Ni dah ni. Cara pada kita bila kita tengok bagi kita tengok saya tu jangan bagi orang masuk kelas safe cakap je terbersin lah mula hilang suara dia nak tunjuk cara nak U-turn. Saya memang tak suka makan kat kedai, suka beli tapau ni lah, makan dalam lori flat tenang. Buka lah nasi saya buka. Kadang dia tutup. Ingat tu, kadang kita masuk lombok macam ni, ini panjang habis sini pasal kita tak nak bagi orang masuk celah. Nasihat dia cara gerai ni kan nak beli kan, jangan halang, jangan pakai rapat dia, jangan halang, jangan tutup pintu rezeki orang, cari tempat lain sikit, jauh sikit tak apa, jalan kaki. Nanti kita tak halang orang punya kedai, kita tutup lori ni. Air ni brother ni, air kapur memang sedap ni, memang selalu kerti. Alright, nanti jauh sikit tak apa, nanti tak tutup pandangan je. Orang berniaga. Okey. Sambung lagi